Salam sejahtera dan salam bicara buku. Nama diberi Esther Laurel Anak Robin, pelajar tingkatan 4 dari Kolej Tatupa Tinggi Abang Haji Abdillah. Kod sekolah saya YEB 1303. Pada hari ini, saya menganyam bicara menelusuri sebuah karya penuh jiwa, novel daerah Zeni, karya sastrawan negara keempat, Datuk Seri Dr. Abdul Samad bin Muhammad Said atau dikenali sebagai A. Samad Said. Beliau juga dikenali sebagai penulis besar tanah air yang banyak mengangkat isu kemanusiaan dalam karya-karyanya. Buku ini telah diterbitkan oleh penerbit Fajar Bakti Sendirian Berhad pada tahun 1990 dan mempunyai 214 halaman bercetak. Novel ini memusatkan kisah Zeni, seorang gadis yang semakin tertarik untuk memahami dunia di sekelilingnya melalui pembacaan karya ayahnya Lazrimi On. Dalam karya yang ditulis oleh ayahnya, muncul watak bernama Hamdan, seorang pejuang lelaki yang memilih jalan hidup yang berbeza daripada masyarakat. Kekaguman Zeni terhadap watak ini mendorongnya untuk membandingkan kehidupan dalam karya tersebut dengan realiti yang sedang dilaluinya. Hubungannya dengan adiknya Zedi pula yang mempunyai kekurangan fizikal tetapi berjiwa cekal membuka matanya tentang erti ketabahan dan harga diri. Melalui pertembungan antara dunia realiti dan dunia penulisan, Zeni mula memahami bahawa hidup bukan sekadar untuk dilalui tetapi untuk difahami dan ditafsir. Novel ini mengangkat tema utama iaitu perjuangan hidup dalam menghadapi konflik emosi serta kerumitan hubungan kekeluargaan. Antara persoalan yang paling menonjol ialah bagaimana seseorang individu berhadapan dengan keterbatasan dan penderitaan seperti yang digambarkan melalui watak Zedi yang enggan bergantung kepada simpati tetapi sebaliknya memilih untuk menentukan haluan hidupnya sendiri. Selain itu, novel ini turut menimbulkan persoalan hubungan kekeluargaan yang tidak sentiasa selari dengan harapan apabila wujudnya jurang pemikiran dan perasaan antara ahli keluarga yang akhirnya membentuk cara seseorang melihat kehidupan. Watak utama dalam novel ini ialah Zeni, seorang remaja perempuan yang bersifat sensitif, pemerhati dan banyak berfikir. Dia bukan sekadar melalui kehidupan secara langsung tetapi sentiasa mentafsir setiap situasi dengan emosi dan pemikiran yang lebih mendalam. Selain itu, Lazrimi On, ayah kepada Zeni pula digambarkan sebagai seorang penulis yang hidup dalam dunia kreatifnya sendiri. Hubungan Zeni dan ayahnya merupakan salah satu elemen penting dalam perkembangan emosi watak utama. Watak Zedi, adik kepada Zeni pula, digambarkan sebagai seorang yang mempunyai kekurangan fizikal tetapi memiliki semangat yang kuat. Watak ini memberikan kesan besar kepada Zeni dalam memahami erti ketabahan dan kehidupan. Usai membaca buku ini, saya dapati terdapat banyak nilai dan pengajaran. Nilai ketabahan boleh dilihat melalui Zeni yang tetap kental meneruskan kelangsungan hidup walaupun berdepan dengan kemelut keluarga dan tekanan sosial. Pengajarannya, kita hendaklah menghargai jasa pejuang terdahulu. Oleh itu, janganlah kita mengejar kemajuan sehingga melupakan orang lama yang telah membina asas kehidupan yang kita nikmati hari ini. Memetik kata-kata dalam novel ini, daerah ini bukan lagi tanah, ia adalah timbunan ingatan yang enggan ditanam. Pada pendapat saya, ayat ini adalah roh cerita yang mengubah kisah sosiopolitik menjadi satu realiti falsafah tentang kegagalan manusia untuk melupakan masa lalu. Penggunaan metafora memberi makna berlapis yang membuatkan pembaca berfikir secara falsafah. Namun demikian, terdapat juga kelemahan dari segi teknik penceritaan kompleks yang menggunakan teknik aliran kesedaran kerana beliau kerap melompat antara realiti, mimpi dan imbasan masa lalu tanpa amaran yang jelas. Bagi pembaca yang tidak biasa, ini boleh menyebabkan kekeliruan dan rasa bosan. Gaya bahasa yang puitis
memerlukan tumpuan tinggi. Ia bukan sekadar sebuah novel yang boleh dibaca secara santai. Pada hemat saya, Daerah Zeni bukan sekadar sebuah novel tetapi sebuah rakaman jiwa. Di tengah-tengah dunia yang bergerak dengan terlalu pantas, kita memerlukan naskah seperti ini untuk mengingatkan kita supaya hidup bukan sekadar mengejar kejayaan tetapi tentang bagaimana kita bertahan dalam daerah masing-masing. Sekian, terima kasih.